Pasir Ris. Mak, sampai ke Pasir Ris aku. Jauh betul aku sampai ke Pasir Ris. Pasir Ris ni tempat dia ramai orang tahu. Kan hari ni hujan kan. So it's raining today. Hujan, jadi kurang-kurang pun baguslah untuk aku buat video. Macam-macam. Orang too cute. Barat-barat. Station kat sini guys. Ni kalau aku masak kat depan ni laku ni. Apa nama? Bima. Ha? Bima. Bima? Bima. Bima. Yeah. Oh, Bima macam bimbo Single and available. Anak bujang kita ni semua dua-dua. Siapa nak boleh ambil. Siapa nak? Diorang boleh ambil belum kahwin lagi. Anak bujang kita tengah masak ni. Masya Allah. Asyik. Anak bujang tengah masak. Aduh. Kau rasa sedap tak? Agak-agak puasa. InsyaAllah. InsyaAllah puasa Tapi selalunya masak sedap kan? Sedap. Macam style Jepun ni. Style Jepun ni. Oh Jepun. Kau memang tak boleh juga Sedap, nampak cantik. Dia masak. Satu paket ni berapa dik? Satu paket $10. $10 Udang 10 10 udang. Lagi satu apa? Daging salai. Daging salai Nasi 12. goreng daging salai 12. 12 Goreng daging salai is this one Ada udang, nasi goreng udang Itu ada nasi goreng rapi. Kenapa dia ada dia punya flavor ni? Mama dah berendam. Ini salad durian. Tak banyak habis dah pukul berapa tu sampai sini dah pukul 6 lebih. Tapi ni hari sikitlah. Hujan pasal hujan kat luar. Biasa dah habis semua. Ya. Ini hujan today raining So everywhere is a bit slow but it's okay. People are ordering the nasi goreng daging salai. Orang tengah order daging salai kan baju aku lawa tak? Habis dah susun balik dah coba kuih daun pun ada dekat sini kat Pasir Ris. Boyan, Jawa ada. Jawa ada tak Jawa? Ada. Jawa. Coba sambal ni mana sambal? Sambal dia ada Sambal dekat bawah jangan lupa kasih orang sambal dia. Sambal dia. Sambal pedas gila. Alamak, dah try. Dah try. Diorang mana boleh tak try barang-barang ni. Dah tinggal ni je kat sini. Kuih-kuih. Dan juga putih salad pun dah tinggal satu Tinggal satu dah tak habis dah. Ni pun mami, tinggal satu je. Mana? Panggang ikan ni. Ikan tinggal satu. Masya Allah. Masya Allah, ikan tinggal satu. Dua bungkus. Daging salai. Daging salai bungkus dua. Daging. Yang kata senyap-senyap orang dah order Kat sini ada kuih-kuih basah juga. Durian pun ada. Putih salad durian pun ada. Kuih jongkong ada. Kuih daun pun ada naga sari, ubi, lepak pisang, putih boyan pun ada. Dia datang bersama sambalnya. Bakwan pun ada. Tapi kita fokus banyak kita fokuskan. Ni viral lah. Ni kuih bakar durian. Durian ke jagung? Durian. Yang ni durian. Kau biar betul. Betul, durian. Nanti orang makan jagung pula buka aku nak bau. Durian aku nak.
Aku nak. Kuih bakar durian. Kuih bakar durian ni kat sini ada kuih bakar durian. Alamak. Putri je kat sini Putri salad durian dah sold out. Dah habis Putri salad durian dah habis Habis sold out. Habis sold out dengar tak? Diri je. Goreng nasi. Mix boleh mix Oh, macam ni. Oh ni daging salai bau macam pecah gitu Pecah telur. Berapa biji? 2 biji? 3 Kau pecahkan seluar kau dalam luar ada 2 biji. Oh, bau dia naik tempat ni. Pedas. Sayang. Ni kembar twins Oh. So cute dia. Itu. Ni banyak orang order ni. Dia campur mix campur udang dengan daging. Udang dengan daging. Campur. Tak pernah. Tengok badan pun cantik sesuai. Dia sama height dengan saya 5.8 5.8. Siapa kalau nak boleh silakan jumpa Mami. Jumpa Mami dulu hantaran. Gitu. Datanglah dekat 414 Blok 414 Blok 414 Pasir Ris Drive 6. Datanglah. Kita dari sini je kuih-kuih semua dah habis tau.